Awak, Ya saya. betul ke kita ni geofizik kita saja pasal gempa bumi je? Itulah, semua orang ingat geofizik ini kita hanya belajar pasal gempa bumi, gunung berapi, tu je. Tapi, diorang juga ingat geofizik ini bidang yang sangat rare dan jarang digunakan dekat Malaysia. Tapi, sebenarnya geofizik ini bidang yang sangat luas. Kita boleh guna untuk cari air bawah tanah, mineral, oil and gas, dan juga kita boleh cari kualiti tanah yang baik untuk bina bangunan-bangunan yang tinggi dan kukuh dekat Malaysia ni. Semua ni kita hanya pakai data fizikal bumi macam gelombang seismik, graviti dan magnetik. Oh, faham. Jadi kiranya geofizik ni bukan sekadar gempa bumi je kan? Betul. Dia juga bantu untuk kita faham apa yang jadi kat bawah kaki kita setiap hari. Betul. Betul, kan? Kalau Malaysia jarang ada gempa bumi, penting ke geofizik?